Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Marilah kita merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat Islam dan iman kepada kita. Semoga apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi kekuatan amalan kita, menyempurnakan lagi keimanan di dalam jiwa kita, supaya apabila tiba saatnya kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan iman yang paling sempurna. Dan kita juga bersyukur kehadratnya atas taufik dan keizinannya kita diberikan peluang pada malam ini untuk meneruskan kuliah kita. Mudah-mudahan masa yang kita luangkan ini menjadi amal saleh buat diri kita di sisi Allah dan dipermudahkan dengan sebabnya jalan kita menuju ke syurganya kelak. Allahumma amin. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi insyaallah pada malam ini kita sambung pengajian daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang mana kita akan lihat pada hadis yang ke-18, hadis yang ke-18 daripada 42 hadis daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-18 tajuknya ialah taqwa dan berakhlak mulia. Taqwa dan berakhlak mulia. Hadisnya an Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun. Daripada Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, haitsu ma kunta, di mana sahaja kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah kejahatan, keburukan yang kamu lakukan dengan hasanah,
iaitu kebaikan. Tamhuha, nescaya kebaikan itu akan memadamkan kejahatan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ni pendek saja. Bila saya buka nak murajaah, nak buat ulang kaji sebelum mengajar, saya tengok hadis ni pendek je ni, tak lama syarah ni. Jadi saya pun dah hintai hadis yang ke-19. Ingat-ingat malam ni 2 buah hadis. Tapi bila saya buka syarah, masya-Allah, berbelas muka surat syarahan para ulama, walaupun hadis ini pendek. Jadi bila kita lihat hadis, bila kita membaca sesebuah hadis yang lafaznya pendek seperti hadis yang kita bacakan ini, mungkin satu baris saja, tetapi mengandungi makna yang sangat luas, yang sangat mendalam, yang sangat penting. Ya, ini hadis ini kita kategorikan sebagai istilahnya jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim ni, jawami' maksudnya yang menghimpunkan ucapan-ucapan. Bermaksud Rasulullah SAW menghimpunkan makna yang sangat luas, makna yang sangat mendalam, makna yang sangat tinggi, yang sangat penting hanya dengan beberapa kalimah sahaja. Orang kata ringkas dan padat. Jawami' al-kalim ni maknanya ringkas dan padat. Dan Rasulullah SAW, antara kurniaan Allah kepada baginda, keistimewaan baginda mempunyai keistimewaan, iaitu baginda boleh mengucapkan kalimah yang dipanggil sebagai jawami' al-kalim. Rasulullah sebutkan hanya beberapa kalimah, tetapi maknanya kalau kita bahas, kalau kita syarah, dia akan makan masa yang panjang dan mempunyai makna yang begitu meluas. Ini keistimewaan Rasulullah SAW. Kita pun, dalam kalangan kita pun ada orang-orang yang diberikan keistimewaan yang seperti ini. Dia tak banyak cakap, bercakap dia sikit, tetapi bila dia bercakap, dalam maksudnya, mendalam maksudnya, begitu terasa maksudnya, begitu banyak maknanya. Jadi ada juga manusia yang lain dikurniakan seperti itu. Tapi kita ni biasanya, termasuk saya lah, banyak cakap tak ada apa makna. Ini biasalah kan, cakap umpam-umpam macam petis jagung, tapi satu pun tak ada maksud yang boleh diguna pakai yang bernilai. Jadi kita mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita untuk kita menjaga lisan kita. Bila kita bercakap dengan kalimah yang pendek, yang sedikit, tetapi maknanya mendalam, berkesan dan sebagainya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Zar Al-Ghifari, 2 orang sahabat, Abu Zar dan juga Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni mungkin dah biasa dengar namanya, tapi Abu Zar Al-Ghifari, Abu Zar ni terkenalnya sebagai seorang sahabat yang sangat zuhud. Kalau para sahabat Nabi ni, dia ada keistimewaan masing-masing. Sebahagiannya terkenal kerana menjadi pemimpin yang hebat seperti Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman dan sebagainya. Sebahagian para sahabat terkenal sebagai ilmuwan dalam bidang Quran, ilmuwan dalam bidang hukum hakam. Dan ada sahabat yang terkenal sebagai dermawan, ada sahabat yang terkenal juga dengan sifat zuhudnya seperti Abu Zar Al-Ghifari. Dan nak kata terkenalnya Abu Zar dengan sifat zuhud ni, sehingga kan Abu Zar dan isterinya setelah kewafatan Rasulullah, dia keluar daripada Madinah. Dia duduk dekat satu pergunungan, memencilkan diri bersama dengan isteri dia dekat kawasan yang dipanggil sebagai Rabazah. Sehingga kan waktu ketika mana beliau wafat, bila wafat ni nak dikebumikan, nak dikafankan, tak ada kain nak dikafankan. Maknanya dia tinggalkan zuhud dalam arti kata, dia meninggalkan segala bentuk kenikmatan dunia, ditinggalkan. Sampai kan waktu wafat pun, peralatan nak mengkafankan jenazahnya pun tak cukup. Bukan sahaja peralatan tak cukup, dah tinggal 2 orang suami isteri, siapa nak tolong urus? Tak ada orang, duduk di kawasan terpencil. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ketika itu, lalulah
sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud. Ibn Mas'ud lalu bersama rombongannya di kawasan itu kena pada masa kewafatan Abu Zar. Lalu Ibn Mas'ud membantu untuk mengebumikan, memandikan, mengafankan dan juga mengebumikan Abu Zar Al-Ghifari. Jadi Abu Zar Al-Ghifari ni kalau orang tanya sahabat yang terkenal dengan zuhud siapa? Jawapannya Abu Zar Al-Ghifari. Saya ada satu cerita lah pada ketika mana saya duduk di Jordan dulu. Ada satu hari itu saya pergi ke bandar, panggil Wastul Balad, kira bandar utama lah. Tengok saya lalu kat kedai-kedai cari barang tu, tengok ada sekumpulan pelajar Malaysia sedang disoal jawab oleh peniaga dalam kedai. Dia orang Arab ni, dia pantang. Dia tengok orang Melayu, dia tanya, dia tahu pelajar Melayu, dia tahu pelajar tu belajar dekat universiti, dia mulalah tanya soalan macam-macam kan. Dia tes itu, dia tes ni. Saya pernah naik teksi, dia baca Quran, dia suruh saya sambung kan. Saya naik teksi, baca Quran, dia iqtarabatit sa'atu wa syaqqal qamar, lepas tu dia tengok saya kan. Saya pun sambung hujung ayat dia hafal kan. Baru dah assalamualaikum, baru dia salam. Dia tidak confirm orang Islam ke tidak kan. Tu perangai Arab lah. Jadi cerita dia, tengah pelajar-pelajar Malaysia ni tengah kena uji, tiba-tiba saya masuk kedai tu, saya dah masuk separuh jalan. Alamak, ini sudah kena kan. Jadi pelajar Malaysia pula bila nampak saya, dia kata ni hadza talib doktorah ni pelajar PhD. Lagi naya kan. Ni ustaz ni pelajar PhD, kami belajar degree je. Bila Arab tu nampak saya, dia pun tulis kat saya, dia terus tanya soalan, tak ada bagi salam lah, terus tanya soalan je. Soalan dia apa? Man huwa sahabi al-ma'ruf bizuhud? Siapakah sahabat yang terkenal dengan zuhud? Mujur saya tahu. Abu Zar Al-Ghifari. Lepas tu saya, assalamualaikum, saya pun keluar. Jangan tanya lagi soalan lain. Nanti kena soalan kedua tak dijawab, malu kan. Itu cerita dia. Jadi ada kisah yang waktu saya sebut tentang Abu Zar Al-Ghifari ni, seorang sahabat yang terkenal dengan zuhud. Baik. Kita tengok kepada hadis Nabi SAW. Hadis ini walaupun pendek, kita boleh bahagikan hadis ini kepada dua bahagian utama. Tuan-tuan kalau ada yang bawa buku yang ada hadis dengan dia, boleh tengoklah. Minggu lepas baru je sembah dengan pengurusi masa nak balik ke kereta. Kata pengurusi, penceramah kat surau ni kalau boleh yang mengajar semua nak mengajar kitab. Bagus lah tu. Kan penceramah mengajar kitab. Cuma tinggal lagi lah jemaah lah kena beli kitab. Kan? Eloklah ya tuan, kita pun hari 40 ni baru hari 18 kan. Bolehlah cari ke mana-mana kedai beli buku hadis Arba'in Nawawi ni. Masa kuliah datang bawa teks pun tak apa, tak payah bawa syarah pun tak apa. Tapi penting benda tu ada depan mata kita. Moga-moga kita belajar tu banyaklah kita dapat. Itulah harapannya kan. Saya tahu tuan-tuan pun tak bawa kitab pun banyak juga dapat kan. Macam Imam Syafi'i belaka insya-Allah kan. Lain macam Ustaz. Itu yang saya selalu tanya, selalu saya cakap pada pelajar saya lah. Ini awak ni semua Imam Syafi'i, saya ni anak murid je kan. Yalah bila kita ceramah tengah kan, tangan pen pun tak pegang kan. Hebat kata. Al-Muhim, jemaah kata rasa baguslah kan. Baik. Hadis ini walaupun pendek, kita boleh pecahkan kepada dua bahagian. Yang paling utama, pertama bahagian yang menyebut tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu apabila baginda bersabda ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah, susulilah sesuatu perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Ini bahagian pertama. Bahagian pertama ni cerita tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahagian yang kedua, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ini bahagian kedua berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia. Jadi hadis ni pendek tapi dia sentuh hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Apa lagi hubungan lain yang kita ada dalam dunia ni kalau bukan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia? Inilah segala-galanya bagi kita. Inilah segala-galanya yang kita lalui, yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita nak jaga dua ni lah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala, kita nak jaga hubungan kita dengan manusia. Jadi Nabi boleh sebut dua perkara besar dalam hidup kita ni hanya dalam beberapa kalimah saja. Dalam satu baris, Nabi bagi panduan macam mana cara kita nak jaga hubungan dengan Allah, apa perkara terpenting dalam menjaga hubungan kita dengan Allah, dan apa perkara terpenting dalam menjaga hubungan kita dengan manusia. Dalam satu ayat yang pendek. Itu saya kata jawami' al-kalim. Baik.
Kita lihat bahagian yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi maksudnya perintah untuk kita bertakwa. Jadi bila sebut takwa ni, saya rasa kita pun memang selalu kita sebut tentang wasiat, pesanan untuk bertakwa. Orang lelaki kalau sembahyang Jumaat mesti akan dengar ittaqullah. Para jemaah, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Jadi kalau imam atau khatib tak sebut takwa ni, tak sah khutbah Jumaat. Tiap-tiap minggu kita diperingatkan dengan takwa. Dan wasiat, pesanan untuk kita bertakwa kepada Allah Ta'ala ni dalam Quran cukup banyak. Kita baca Quran, baru kita kalau sebut ayat apa pun, dia akan ada kait dengan takwa. Bahkan kita buka Al-Quran Karim, lepas surah Fatihah, datang surah Al-Baqarah, 5 ayat yang pertama cerita tentang apa? Sifat orang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazi sampai hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allah sebut sifat dia 1, 2, 3, 4 dalam ayat pertama surah Al-Baqarah. Nak cerita pentingnya takwa ni, sampaikan ayat pertama daripada selepas Fatihah, pembukaan, mukaddimah Quran, Fatihah, buka isi pertama, cerita pasal orang takwa. Nampak? Nak cerita besar dan pentingnya takwa, wasiat, pesanan untuk bertakwa. Dan dalam Al-Quran sendiri pun, sebagai para ulama mengira, menghitung berapakah kalimah dalam Al-Quran yang ada kaitan dengan takwa. Sama ada kalimah tersebut berbentuk kata nama, iaitu at-taqwa, ataupun kalimah itu berbentuk kata kerja, yattaqun, tattaqun, ittaqu rabbakum. Ada berapa dalam Al-Quran? Sebagai para ulama mencadangkan ada lebih daripada 258 kalimah dalam Al-Quran menyebutkan tentang takwa. Banyaklah 258 ni. Bila dikatakan hampir kebanyakan ibadah, amalan kita, Allah kaitkan dengan takwa. Sebab takwa ni yang kita nak capai. Takwa ni lah yang kita nak dapat dan yang nak kita raih dalam kehidupan kita, nak bawa sebagai bekalan untuk mati. Ni baru kita lepas musim haji kan, orang pergi haji tak balik lagi. Allah sebut dalam Al-Quran, apa bekalan terbaik orang nak pergi haji, nak bawa apa? Al-hajju ashhurun ma'lumat. Ayat tentang bekalan terbaik itu takwa, ayat ni dalam haji tuan, ayat haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ayat tentang haji, Allah sebut hujung dia, maka berbekallah kamu. Nak pergi haji, bawa bekal. Bekal apa? Bukan bekal makan dalam sardin lah. Kita nak pergi haji, sibuk nak pergi negara Arab ni, banyak orang tanya nak bawa apa ni? Maggi jangan lupa. Kan? Ada satu grup ni, ada orang nak pergi haji. Pesanan pertama yang penting dia kata, Maggi kari jangan lupa bawa, dia kata kan. Sebab apa? Sebab payah dapat. Bukan beli kat sana ke? Boleh, mahal, dia kata. Tiap-tiap hari makan nasi Arab, muka pernah jadi macam Arab kan. Jadi dia mula terkenang nak kari lah, nak sup lah, nak itu dan ini. Bawa Maggi kari lah, bawa itu ini, macam-macam lah saya sebut. Jadi itu bekalan yang kita fikir. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala pesan kita kalau nak pergi haji, wa tazawwadu, dan ambillah kamu bekalan untuk pergi haji. Apa sebaik-baik bekalan? Fa inna khairaz zad at-taqwa. Sebaik-baik bekalan pada takwa. Pergi dengan takwa. Itu dalam haji. Sebab saya sebut, sebab kita baru saya dalam, bahkan masih lagi baru lagi ya. Hari ni hari yang last hari tasyrik kan. Dah tak ada dah, habis dah, selesai dah. Jadi kita takwa ni dalam segenap ibadat disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, dan kita memang kena faham betul lah apa takwa ni. Nak cerita bab takwa ni saja memang tak habis lah malam ni. Itu yang jadi panjang. Tetapi saya cubalah untuk kita bagi, walaupun mungkin saya dah pernah huraikan kepada tuan-tuan sebelum ni, tapi tak apa, kita huraikan sekali lagi, biarlah berulang kali pun kita huraikan perkara penting ni, memang kena banyak kali disebut. Takwa. Apa itu takwa?
Apakah pengertian takwa pada asalnya dan bagaimanakah makna tersebut berkembang dan macam mana kita nak beramal, macam mana kita nak cek diri kita ada ke tak ada takwa dalam diri kita. Itu penting kita kena tahu. Jadi at-taqwa, kalimah at-taqwa ni asal, kalau kita nak faham maksud dia, kita tengok asal bahasa Arab dia apa. Sebab dia kalimah bahasa Arab. Jadi takwa ni asal, dia banyak perbahasan. Antara yang saya nak sebut ialah takwa ni asalnya daripada wiqayah. Wiqayah ni maknanya apa? Maknanya memelihara diri kita, mencegah. Wiqayah ni maksudnya mencegah suatu tindakan pencegahan. Itu wiqayah. Dalam pepatah Arab sebut al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Itu dalam bab penyakit lah. Tapi dalam bab takwa, takwa ni asalnya mencegah. Wiqayah maksudnya suatu tindakan pencegahan. Maknanya bila kita kata mencegah, contohnya kita mencegah penyakit kan, penyakit berjangkit. Ingat kita cuba ingat balik zaman kita dilanda dengan COVID-19 kan. Apa kaedah-kaedah pencegahan yang diajar? Pakai pelitup muka, kemudian jarak 1 meter, macam-macam lah saya sebut. Itu semua kaedah pencegahan. Maknanya bila kita nak mencegah sesuatu, ada cara yang kita buat. Nak mencegah sesuatu, ada satu tindakan yang kita buat nak mengelakkan perkara itu daripada terkena pada diri kita. Seperti kita mencegah diri kita daripada terkena dengan penyakit COVID-19, tak nak kena penyakit COVID-19, okey, buat itu, A1, 2, 3 buat. Jadi itu mencegah penyakit. Dalam bab takwa kepada Allah, kita mencegah apa sebenarnya? Bila tersebut seseorang itu mempunyai sifat takwa, maknanya dia dalam diri dia ada suatu tindakan yang dia buat untuk mencegah sesuatu. Cegah apa? Apa yang kita cegah? Apa yang kita cuba buat untuk mengelakkan daripadanya? Bila tersebut tentang takwa kepada Allah, iaitu kita mengambil usaha, kita berikhtiar untuk mencegah diri kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu takwa. Takwa ni ialah kita mengambil satu tindakan, satu usaha nak cegah diri kita ni, nak cegah tangan kita, mulut kita, hati kita, mata kita, semua yang ada pada badan kita lah, nak cegah daripada terjebak, terjerumus ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takwa pada asal maksudnya. Jadi maknanya kalau orang boleh halang diri dia daripada buat maksiat, dia dah ada pada dirinya takwa. Teringat dalam maksiat, dia terhenti. Maka itu ada ciri-ciri takwa pada diri dia. Walaupun begitu, para ulama bila mereka membahaskan, para ulama kaji perkataan takwa, perintah takwa dalam Quran, dalam hadis Nabi, makna daripada maksud takwa bermaksud mencegah diri kita daripada melakukan maksiat. Maknanya apa? Maknanya langgar perintah Allah Ta'ala. Jangan buat. Kita mencegah diri kita daripada melanggar perintah Allah. Kita mencegah diri kita daripada melakukan larangan Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Itu maksud asal. Bila ulama kaji Quran, kaji hadis Nabi, mereka dapati bahawa takwa ni ada satu lagi makna yang ditambah. Takwa ini bukan sekadar mencegah daripada melakukan larangan, mencegah daripada meninggalkan perintah. Itu sama juga kan. Allah perintah tak buat, maksiatlah. Allah larang kita buat, maksiatlah. Maksiat ni dua lah. Maksiat ni sama ada kita buat perkara yang dilarang. Allah tak bagi minum arak, orang tu minum. Bukan kita lah, orang tu minum kan. Allah tak bagi melakukan melihat kepada aurat, dia lihat kepada aurat orang lain. Itu maknanya melakukan perkara yang dilarang, maksiat. Ataupun meninggalkan perintah. Allah suruh solat, tak solat, itu maksiat. Jadi maksiat ni dua keadaan. Meninggalkan perintah, melakukan larangan, itu maksiat. Itu bila kita boleh cegah dua benda ni dalam diri kita, adalah takwa. Basic takwa tu ada. Jadi para ulama kata sebenarnya ada tambah satu lagi makna. Satu lagi tuntutan dalam takwa. Apa yang menambahnya? Bila dikaji dalam Quran. Tengok dalam Quran, bila Allah perintahkan takwa, bila Allah sebut sifat orang bertakwa, ada satu lagi, iaitu melaksanakan perintah.
Pada asalnya takwa ni tak ada maksud melaksanakan perintah. Asal takwa ni kita cegah. Cegah ni maknanya tak buat apa-apa lah. Kalau benda yang jarang jangan buat. Itu maksudnya cegah. Tetapi dalam takwa ni ada satu lagi, iaitu melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah. Allah perintahkan kita untuk salat, kita bergerak untuk salat. Itu takwa. Tadi Allah perintahkan kita untuk salat, kita duduk senyap, tak mau salat. Orang azan kita buat tak tahu salat kan? Mana salat? Itu maksiat. Bila Allah perintahkan kita untuk salat, kita bangun, kita dirikan salat, itu makna yang kedua, iaitu melaksanakan perintah. Jadi takwa ni dua. Dua ciri utama dalam sifat takwa. Kalau ada dua benda ni dalam diri kita, cek balik tak tengok orang kan, tengok orang dia ni buat tak buat kan, lazim tengok orang, tengok diri kita kan. Kalau diri kita ni melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Ta'ala, insya-Allah itu ada asas takwa dalam diri kita. Asas dia, itu paling basic sekali. Baik, para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa sekalian, jadi takwa ni itulah asasnya, dua perkara. Kita buat apa yang Allah suruh, kalau Allah perintah kita buat, apa yang Allah larang kita tinggal, maka itulah pada diri kita ada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi para ulama daripada situ banyaklah, kalau kita baca dalam kitab, kita dengar huraian, sangatlah banyak huraian para ulama tentang takwa, sangat banyak. Sebab apa? Sebab nak bagi jelas, nak bagi kita faham takwa tu apa. Sebenarnya yang mereka sebut bermacam-macam tu semua kalau tuan-tuan tengoklah mana-mana baca buku ulama ni kata takwa ni macam ni ustaz, takwa ni macam ni pula, banyak benar orang cakap, orang bagi definisi ataupun ta'rif takwa. Tuan-tuan perhati, banyak-banyak definisi pun, banyak-banyak ta'rifan pun, dia takkan ada daripada dua ni, mesti ada dua benda ni. Sama ada meninggalkan larangan ataupun melaksanakan perintah. Dua ni asas dia. Jadi para ulama banyaklah yang menghuraikan makna dengan berbagai. Saya bagi satu contoh. Yang ini disebut dalam bentuk syair. Apakah itu takwa disebut dalam bentuk syair. Banyak saya ambil contohnya. Yang ini disebutkan oleh seorang ulama, Abdullah ibn Mu'taz. Dia kata, syairnya pendek je, Khalil dhunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa at-tuqa wasna' kamashin fawqa ardi syauki yahzaru ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Kalau tuan-tuan boleh faham ni syok kan. Tak apa, saya terjemah pun kita cuba bagi kena dia punya irama dia kan. Terjemah tak boleh. Syair elok dah dia punya dengar pun macam lain kan. Ini saya terjemah ikut, saya cubalah, kalau sampai tak sampai sudah ya. Maksudnya dia kata apa? Tinggalkanlah dosa besar dan kecilnya, itulah takwa. Tinggalkan dosa besar dan kecilnya, itulah takwa. Jadikan dirimu seperti berjalan di tempat berduri, sentiasa terasa ngeri. Usah remehkan dosa kecil, kerana terbentuknya gunung daripada kerikil. Seperti sekali ya. Tinggalkan dosa besar dan kecilnya, itulah takwa. Jadikan dirimu seperti berjalan di tempat berduri, sentiasa terasa ngeri. Usah remehkan dosa kecil, kerana terbentuknya gunung daripada kerikil. Boleh faham tak? Maksudnya takwa asal disebut takwa, jangan tinggalkan dosa yang kecil, dosa yang besar. Ini maknanya meninggalkan, mencegah diri daripada melakukan dosa yang saya sebutkan tadi. Macam mana nak tinggalkan dosa? Buat seperti orang yang berjalan di tempat yang berduri. Kita biasa berjalan pakai kasut kan. Cuba kita berjalan dekat tempat berduri, tempat yang ada kayu, tapi kita tak pakai kasut. Saya biasa teringat dulu masa kecil-kecil dulu selalu ikut abang saya dan sebagainya pergi menjala, jala udang, jala ikan kan. Bila nak menjala ni kita kena tempuh kawasan paya bakau. Kawasan paya bakau ni siapa yang biasa tahulah kita tak ada pakai slipper. Kalau pakai slipper, pijak, masuk kaki, tarik slipper dah hilang. Dia tinggal kat dalam kan. Jadi kena buka slipper. Kalau tak pun kena pakai kasut boot sampai ke lutut baru boleh pakai. Kalau tak, dia memang kena tanggalkan.
Jadi pijak dalam selut tu sampai ke separuh kaki. Pijak masuk satu-satu. Jadi masa tu tuan-tuan pun tahulah kita apa yang kita bimbangkan dalam selut tu. Kalau bahasa saya dalam gelebok ni, itulah selut yang lembik tu. Dalam selut tu tak kira lah bermacam-macam kacanya dengan kayunya dan sebagainya. Jadi macam mana kita jalan? Jalan macam confident tak? Satu slow, tak satu, dua, tiga. Itu cara dia. Sebab apa? Nak mengelakkan kalau ada kayu di bawah tu, terasa awal sempat tarik. Ini kalau confident dia pijak je kena serap. Saya kata apa, balik rumah lah kan, tak boleh buat apa dah. Itu cara kita berjalan jika ada duri, jika ada benda tajam. Begitulah kita dalam wasiat dan pesanan ini dikata, hiduplah kamu di dunia ini di atas muka bumi ini seperti orang berjalan di tempat yang berduri satu-satu. Maknanya kita nak buat apa pun kita stop dulu, waspada dulu. Ni benda ni boleh ke tak boleh? Apa hukumnya? Allah larang ke? Allah benarkan ke? Halal ke? Harus nak buat apa pun? Makan, minum, pakaian yang kita nak beli, kenderaan yang kita nak beli, ucapan yang nak keluar daripada mulut kita pun kita hati-hati. Macam kita hati-hati bila kita berjalan di tempat yang kecil, di tempat yang berduri. Begitu caranya. Dan dia kata lagi, jangan kamu perkecilkan, jangan remehkan dosa kecil. La tahqiranna saghiratan. Kadang-kadang bila dalam bab takwa ni kita kata dosa kecil je ustaz kan, tak jadi dosa besar. Tapi dia kata la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Bukit besar tu dia tak akan terbentuk melainkan daripada gabungan batu-batu kerikil yang kecil. Maknanya kalau dosa kecil kita remehkan, kita buat hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dosa kecil ini akan menempel di dalam hati kita, menjadi suatu dosa yang besar, menutup cahaya Allah Ta'ala di dalam hati kita. Ini disebut dalam hadis. Seorang hamba apabila dia melakukan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatu sauda. Bila kita buat dosa, akan dititik satu titik hitam dalam hati kita. Titik hitam ni kalau tuan-tuan pergi buat CT scan pun tak boleh nampak. Kan? Ustaz yang kita pergi buat scan lah, buat x-ray lah, tengok ada tak hitam ke tak hitam, tak nampak. Ini perkara gaib, dia bukan benda yang zahir. Jadi titik hitam tu akan ada dalam hati kita. Kita buat satu dosa kecil, titik satu hitam. Buat dosa kecil, titik hitam. Kalau tak bertaubat, dia bertambah, bertempik. Jadi akhirnya hati akan gelap dengan dosa. Jadi ketika itu dia dah tak rasa apa-apa lagi bila buat dosa. Macam kadang-kadang kita boleh rasa sebenarnya orang yang tak biasa melakukan dosa, contohnya menipu kan, berbohong, dosa. Orang yang tak pernah berbohong, pertama kali dia berbohong, dia akan mengetahui. Sehari semalam mungkin dia tak tidur, tak pernah berbohong, hari tu tiba-tiba dia berbohong. Tak apa yang jadi katnya, dia berbohong pada mak ayah dia contoh kan. Jadi hari tu dia tak boleh tidur malam, kata aku dah bohong orang ni, aku dah tipu orang ni. Hari pertama kan. Tapi kalau hari-hari dah kerja dia bohong, ada yang mengetahui. Dia seronok pula kan. Dah jadi kaya aku bohong orang ni kan. Tu yang jadi scammer tu kan. Scammer ni tak peduli lah. Dia bukan nak rasa bersalah, dia seronok. Dosa yang asalnya suatu perkara yang menyakitkan dalam hati dia, bertukar menjadi suatu yang lazat untuk dilakukan. Ini bahaya tuan. Bila seseorang tu dapat merasakan kelazatan dosanya, ini cukup bahaya. Sebab tu kalau kita terbuat dosa, kita kena, nanti kita akan sebut dalam hadis ni, bila kita melakukan suatu dosa, maka kita kena buat sesuatu supaya dosa tu Allah ampunkan, Allah hapuskan daripada diri kita. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, itu bahagian yang pertama. Saya duduk tengok jam ni, saya takut terajak kan. Baru satu bahagian tu, ittaqillah. Jadi mungkin insyaAllah nanti ada peluang lagi yang lain, kita cerita lagi tentang takwa ni. Banyak kan pesanan para ulama tentang takwa. Ittaqillah, itu pesanan yang pertama. Cuma Nabi kata ittaqillah haitsu ma kunta. Haitsu ma kunta ni maknanya apa? Di mana sahaja kamu berada. Pertama Nabi wasiat kepada kita untuk kita bertakwa. Yang kedua Nabi kata di mana sahaja kamu berada. Baik, keadaan kita ni, di mana tempat kita berada ni, kalau kita nak bahagikan untuk kita match dengan takwa ni, ada dua keadaan. Keadaan kita
ada dua keadaan utama yang kita boleh renungkan. Iaitu pertama, keadaan kita berseorangan. Tak ada orang lain tengok diri kita, tak ada orang lain bersama dengan kita, satu. Yang kedua, keadaan di mana kita bersama dengan orang lain. Dan dua, mana kalau kita nak faham hadis ni, Nabi pesan kepada kita, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Keadaan kita tu kita pecah dua. Keadaan di mana kita berseorangan, tak ada orang lain dengan kita, dan keadaan di mana kita duduk dengan orang. Dan keadaan kita duduk dengan orang tu pun boleh pecah pada dua juga. Keadaan kita bersama dengan orang yang kita kenal dengan orang yang kita tak kenal. Saya nak tanya tuan-tuan, kita punya tingkah laku berbeza tak enggak? Kita ni kan, kita lah bukan orang lain, kita tu saya lah, tuan-tuan lah kan. Kalau kita duduk seorang-seorang dengan kita duduk dengan orang, sama tak kelakuan kita? Lain kan, mesti lain punya lah kan, mesti lainnya. Kalau kita duduk dengan orang yang kita kenal dan orang yang kita tak kenal, sama tak kelakuan kita? Tinggal aku tak sama kan, itu lagi clear lah kan. Duduk dengan isteri lain, bila keluar jumpa kawan lain, jadi panggil kan. Jadi manusia ni memang ciri-cirinya begitu. Tak boleh kata apa dah. Kita ni memang, kita sememangnya makhluk yang sosial kan. Bukan sosial lah, sosial kan. Kita ni terpengaruh dengan sekeliling kita, tak boleh nafikan. Itu hakikat dari kita. Bila kita duduk seorang-seorang, tingkah laku kita akan berlainan. Bila kita duduk dengan orang ramai, tingkah laku kita akan berlainan. Tapi Nabi pesan kepada kita, dalam apa jua keadaan kamu berada, takwa jangan tinggal. Duduk seorang pun takwa kena jaga. Duduk dengan orang pun takwa kena jaga. Nabi pesan kita, walaupun keadaan kita ni memang terkesan dengan situasi sekeliling kita, orang yang bersama dengan kita, tapi Nabi tetap pesan kepada kita, takwa ni duduklah seorang ke, duduklah dengan ramai orang ke, duduk dengan orang kamu kenal ke, orang kamu tak kenal ke, takwa jaga. Sebab apa? Supaya kita faham bahawa takwa itu bukan urusan kita dengan orang. Takwa ni bukan urusan kita dengan orang. Takwa ni bukan apa yang kita nak orang cakap tentang diri kita. Takwa ni bukan apa yang kita nak orang fikir tentang diri kita. Takwa ni bukan urusan kita, dengan orang kita solat lain, bila solat dengan orang lain. Kan? Sebab apa? Bila dengan orang tu nanti kalau solat cincai yang tahu lah sembahyang macam tu. Nampak? Kita buat sebab apa? Kita nak orang kata kita solat dia betul, sebab kita nak orang tidak mempunyai tanggapan buruk kepada kita. Itu bukan takwa. Kita bila dengan orang, bila orang kita kenal, dengan adik-beradik, kita tak sedekah. Alah, adik-beradik dia nak kata macam mana pun, biarlah dia adik-beradik kenal kan. Tapi kalau depan orang tak kenal, lalu tabung, tengok kan. Sat lagi kalau tak bagi ni orang kata kedekut sangat aku. Orang tahu dah aku kerja gaji 19,000 kan. Kita pun keluarlah masuk dalam tabung. Sebab apa kita buat? Sebab takut orang cakap. Ataupun kita nak orang cakap sesuatu. Kita buat baik sebab kita nak mengelakkan tanggapan buruk orang, ataupun kita nak raih tanggapan baik orang kepada kita. Itu bukan takwa. Bukan takwa. Takwa ni urusan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu, kita seorang diri ke, kita duduk dengan orang ramai ke, kena jaga. Sebab yang sedang memerhatikan takwa dalam diri kita itu Allah Ta'ala. Yang memerhatikan kita dalam keadaan kita sir, dalam keadaan kita bersembunyi, dalam keadaan kita bersendiri, wa'alaniyah, dan dalam keadaan kita terang-terangan. Allah tengok kita sedekah depan orang ke, kita sedekah orang tak nampak ke, Allah memerhati dan mengetahui. Raqib, sifat Allah Ta'ala, sentiasa memerhatikan tindak tanduk hamba-Nya. Itu takwa. Dan sebab itu dalam bab ini Nabi sebut haitsuma kunta, mana saja kamu berada, takwa jaga. Seorang-seorang ke, duduk dengan orang ke, takwa jaga. Sebab apa? Sebab yang sedang memerhatikan, yang sedang menilai takwa itu Allah Ta'ala, bukan orang lain. Jadi sebenarnya ini satu muhasabah, ini bukan tuan-tuan saya sendiri boleh sebut setakut. Tuan-tuan saya pun sama je kan. Saya pun sama je. Bukan saya sebut ni orang lain saya tak. Kita sama je. Memang kita dalam bila seorang-seorang
Kalau ustaz kat rumah kalau sembahyang sendiri-sendiri Ustaz pakai baju apa kan? Saya pakai jubah ke? Kita pakai jubah tuan. Saya pakai jubah wadah kan. Bila datang masjid, oh bukan main cantik, pakai dah bagus dalam masjid kan. Halo, betul kan? Tapi tu dia ada bab lain lah kan. Tapi bila kita buat macam tu, walaupun tak salah pada hukum syaraknya, tapi dia ada satu perkara yang kita kena muhasabah. Yang kita menghadap tu Allah Ta'ala, yang kita menghadap di rumah tu Allah, yang kita menghadap di surau tu Allah, itu juga yang kita menghadap. Kenapa berbeza? Tu. Saya tanya kadang-kadang orang tu, saya ingat ayah saya, arwah saya juga saya dengar kisah orang lama. Kalau nak solat ni, ya Allah, dengan pakai minyak wangi. Ini rumah ni, cerita di rumah. Solat sunat di rumah, bukan solat di surau tu memang kita pakai. Tapi kalau surau pun datang pakai lekis, tak kena apa lah kan. Dia kena muhasabah diri dia sendirilah. Jadi kita kena renung. Bukan cerita saya pun sebut, kita pun banyak benda lagi yang kita kena renungkan. Sebab ibadah kita kepada Allah itu juga lah di mana kita berada. Tingkah laku kita yang kita buat kepada Allah itu juga lah di mana kita berada. Itulah takwa. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam hadis yang lain yang selalu kita dengar, at-taqwa hahuna. Takwa letaknya di hati. Takwa letak di hati. Takwa bukan di mulut, takwa bukan di pakaian, takwa bukan. Jadi maknanya kalau kita dengar orang yang Masya Allah cakapnya pun ustaz mengajar, ustaz takkan ustaz tak bertakwa kot kan. Tak tahu tuan. Yang bercakap di mulut tak sampai di hati ataupun tak sampai. Tengok orang solat, Masya Allah solatnya, cakapnya pun subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Adakah itu takwa? Belum tentu. Belum tentu. Dan adakah orang yang tak begitu ucapannya, tak begitu pakaiannya, tak begitu ibadahnya, maka dia bukan orang bertakwa? Pun tak tentu juga. Jadi urusan takwa ni urusan dalam hati. Tak ada siapa pun tahu. Tidak ada siapa pun tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang Maha mengetahui. Dan saya rasa tak berlebihan kalau saya kata Allah lebih mengetahui tentang diri kita daripada kita sendiri tentang diri kita. Kita pun mungkin kadang-kadang kita salah faham. Bukan salah faham orang lain, salah faham diri kita sendiri kan? Kita rasa begitu begini, tapi rupanya bukan begitu begini. Ini hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Cuma bila takwa tu bertapak di dalam hati, dia akan adalah kesannya di anggota badan. Adalah kesannya, tak mesti orang kata. Nanti kalau saya kata, oh takwa dalam hati ustaz, tak semestinya kesannya. Ni orang kata, saya tak pakai tudung tapi hati saya bertakwa. Tahu pula kan, tak mau jadi begitu. Cuma kaedah umumnya, orang yang dalam hatinya ada sifat takwa, biasa akan terpancarlah pada tingkah laku perbuatannya, menjaga solatnya, menjaga ibadahnya, menjaga akhlaknya. Itu biasanya terpancar daripada apa yang ada di dalam. Itu biasa begitulah. Tetapi kadang-kadang ada juga orang yang nampak luarnya baik tapi dalamnya tak begitu. Itu yang kita panggil sebagai munafik kan. Itu kadang-kadang ada. Jadi orang yang luarnya tak nampak kebaikan pada anggota badannya, solat pun tak jaga dan sebagainya, jangan pula kita kata ini mungkin dia takwa kan. Ini yang kita kata jumpa orang pakai selekeh untuk wali itu jaga kan. Bukan begitu. Bukan begitu. Ada tak orang yang begitu penampilan tapi orang yang hebat? Ada. Tapi jarang-jarang. Kadang-kadang bak kata bilang dia kan. Biasanya kalau di luar macam tu, kita udah dalam mungkin tu jugalah. Itu biasanya. Jadi jangan kita pukul rata. Kadang kita pukul rata kan. Tengok kita ni kadang-kadang bila orang cakap begitu, kita tahu kalau macam tu tengok orang pakai selekeh ni, hebat ni kan. Itu yang berlaku kepada setengah tempat. Tak kena tempat ni kita mengayunkan. Biasanya kalau dalamnya baik, dia akan terpancar pada anggota badan, perbuatan, nampak kebaikan tu pada amalan. Kalau dalamnya buruk, biasanya terpancar juga pada perbuatannya juga perkara yang buruk, biasanya. Tapi berlaku tak sebaliknya? Berlaku. Cuma kadang-kadang, jarang-jarang. Kan? Baik, para jemaah rahmati Allah Ta'ala sekalian, ittaqillaha haitsuma kunta. Ini baru bahagian kedua kan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan bila kamu buat benda buruk, susulilah dengan perbuatan yang baik. Kenapa Nabi pesan macam ni? Sedangkan sebelum tu Nabi pesan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Ta'ala maksudnya jangan buat maksiat, jangan buat benda buruk. Tiba-tiba Nabi pesan, kalau buat benda buruk, buatlah benda baik selepas tu. Kan nampak macam wasiat
wasiat macam tak kena kan. Nabi pesan jangan buat maksiat, tiba-tiba Nabi kata kalau buat maksiat susuli dengan perbuatan baik. Apa maksud dia? Adakah bercanggah? Tak bercanggah. Sebab apa? Sebab kita manusia ni memang takkan lari daripada melakukan dosa. Tak ada manusia yang bersih langsung tak melakukan dosa melainkan para nabi dan rasul saja. Tak ada. Mustahil. Kalau kita kata apa? Oh saya ni, saya ingat saya ustaz, saya tak pernah buat dosa. Apalah kan. Kalau dia cakap macam tu, itulah dosa dia yang pertama kan. Mungkinlah kan. Sebab apa? Sebab dalam hadis, banyak hadis, contohnya hadis kursi, Allah sebut, ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kata Allah dalam hadis kursi, wahai anak Adam, kamu ni siang malam buat salah padaku. Tiba-tiba kita kata kita tak berdosa. Dalam hadis ini disebut, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pelaku dosa. Jadi macam mana kita kata kita tak berdosa? Jadi maknanya kita dalam keadaan kita menjaga, memelihara diri kita daripada melakukan dosa, ada tak kemungkinan kita akan terjebak, tergelincir? Memang pasti ada. Pasti ada. Jadi sebab itu, kalau kita sekali-sekala bukan sengaja. Sengaja ni cerita lain. Ada orang dia bukan tak sengaja, dia memang cari peluang buat dosa. Ini lain. Ini level lain. Kita menjaga diri kita daripada maksiat. Adalah satu hari kita mungkin masa tu iman tengah lemah, godaan dalaman, luaran dan sebagainya, kita buat maksiat. Jadi bila kita buat maksiat, apa kita kena buat? Nabi pesan, kalau waktu kita tergelincir sebentar melakukan maksiat yang kita jaga tak nak buat, tiba-tiba kita buat juga. Apa nak buat? Nabi pesan kepada kita. Sebab tu datang hadis Nabi kata apa? Kalau kamu melakukan sayyi'ah, keburukan, apa kamu kena buat? Susulilah lepas itu dengan suatu kebaikan, hasanah. Sebab kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Itu cara dia. Komplit wasiatnya, komplit. Kalau Nabi tak bagi satu wasiat, satu pesanan yang tergantung. Sebab Nabi faham, kita ni memang akan buat dosa. Nak tak nak, kita akan buat dosa. Waktu kita buat dosa tu, kadang-kadang orang bila dia buat dosa, dia bersungguh-sungguh jaga diri dia, tiba-tiba satu hari dia tewas dengan nafsu, tewas dengan syaitan. Kadang-kadang setengah orang dia terus down, dia jatuh, dia terus tinggalkan. Aku penat-penat bertahun-tahun jaga, tiba-tiba akhirnya aku buat juga dosa. Baik, tak payah aku jaga diri aku. Setengah orang begitu. Sedangkan dia lupa bahawa hakikatnya memang diri dia akan melakukan dosa. Yang dia tak cari, dia akan buat. Jadi bila seseorang yang jaga diri macam tu, dia terjebak dengan dosa, apa dia kena buat? Nabi pesan, susuli dengan benda baik, dengan amalan yang baik. Dia akan padam balik. Baik, itu kita konsep dia. Cuma datang persoalan di sini, hasanah, kebaikan yang Nabi suruh kita buat selepas kita terjebak melakukan dosa, apa dia yang kita nak buat? Apa hasanah yang kita nak buat? Di sini para ulama ada perbahasan yang sangat luas. Tetapi pandangan ulama yang paling kuat, kebaikan, hasanah, satu amal baik yang kita perlu buat selepas kita terjebak melakukan dosa ialah apa dia? Saya pernah sebut kat sini, saya ingat. Taubat dan istighfar. Itulah hasanah, itulah kebaikan yang paling utama untuk kita buat setelah kita tergelincir, terjebak melakukan dosa, iaitu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas itu buatlah lagi kebaikan yang lain, solat, memperbanyakkan zikir, baca Quran. Semua ini akan memadamkan dosa. Innal hasanati yuzhibna sayyiat. Dalam Quran sebut sesungguhnya kebaikan itu akan memadamkan keburukan. Ayat ni dia ada cerita dia. Ada sebab nuzul. Sebab turun ayat ni, datang seorang lelaki, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Saya pernah cerita kat situ, kalau tuan ingat, alhamdulillah. Tak ingat tu tak apalah kan. Drama kat TV pun ulang-ulang kan. Macam saya sebut lah, dekat sini ulang pun tak apalah kan. Ya Rasulullah, aku dah buat dosa. Dia datang sebelum masuk asar. Dia tanya, ya Rasulullah, aku dah buat dosa. Apa dosa dia? Dia tercium seorang wanita bukan mahram. Tercium, bukan dia cari sengaja. Tahu tak macam mana boleh terus tak tahu kan. Tak cerita dia kan. Jadi dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku dah buat dosa.
Jadi ketika itu Rasulullah pun diam, sebab Rasulullah tak tahu cakap apa. Setelah Rasulullah diam, kemudian masuk waktu asar. Masuk waktu asar diserukan azan, kemudian qamah dan berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis Nabi salat asar dengan para sahabat, Rasulullah panggil, mana tadi lelaki yang datang tadi yang tanya pasal dosa yang dia buat? Lalu dipanggil. Rasulullah kata, bukankah kamu telah salat asar bersama dengan kami? Ya, wahai Rasulullah, maka pahala kamu salat asar berjemaah tadi telah memadamkan dosa yang kamu buat. Turunlah ayat, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu memadamkan dosa keburukan. Jadi maknanya macam kita tahulah, wuduk yang kita buat, solat, baca Quran, zikir, semua perbuatan baik ini sebenarnya dia adalah memadamkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Dosa besar wajib bertaubat. Cuma selingan sikit saya nak sebut kan tuan. Ada kadang-kadang orang sebut ni, saya ulang lah, ada orang mungkin, oh macam tu Ustaz ni, kalau dia tercium wanita yang bukan mahram, dia solat Jumaat, habis dosa dia kan Ustaz? Jaga tu tuan. Kita nak sebut ni kepada orang yang tak nak buat dosa, tapi syaitan dia masuk, dia kata, maknanya boleh lah, saya setiap hari solat buat tu kan. Kalau 5 kali sehari banyak habis dosa kan. Habis dosa saya buat kalau silap. Jangan tuan, itulah syaitan. Dia nak masuk dalam hati kita, dia merendah-rendahkan, meringan-ringankan perasaan kita untuk melakukan maksiat. Walhal bukan itu yang sepatutnya kita faham. Yang sepatutnya kita faham ialah bila kita terjebak melakukan dosa, Allah yang Maha Pemurah itu akan mengampunkan dosa kita dengan sebab amal soleh yang kita buat. Yang itu yang kita rasa seronok. Yang itu yang seronok, bukan seronok oh ada peluang ni kan. Bukan. Jaga-jaga bila kita baca, jangan kita terjebak dengan hasutan syaitan. Para jemaah rahmati Allah sekalian, jadi bila kita buat perkara yang buruk, pertama istighfar dan taubat, yang kedua kita susulilah dengan apa perbuatan baik yang kita boleh buat. Dan yang terakhir, bahagian yang kedua, pesan dan wasiat Nabi dalam hadis ni yang berkait dengan manusia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Soal akhlak mulia ni saya rasa tuan-tuan tahu. Dalam hadis yang selalu kita dengar, Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutuskan oleh Allah Ta'ala, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi dalam Islam ni, dia takkan komplit melainkan dua ni. Seorang hamba Allah Ta'ala yang sempurna, dia jaga dua-dua. Dia jaga hubungan dia dengan Allah Ta'ala, takwa dia dengan Allah Ta'ala, dia jaga hubungan dia dengan manusia. Dua ni. Kalau sekiranya seseorang tu dia hanya jaga satu bahagian saja, dia bab solat dia, puasa dia dijaga, tapi dengan orang panggilnya buruk, orang seperti ini tak sempurna. Ada orang baik akhlaknya, suka bantu orang, suka itu dan ini, tapi dalam bab ibadatnya dia tak jaga, ini pun tak sempurna. Islam, dua benda ni kena jaga. Akhlak mulia, takwa kepada Allah dan berakhlak mulia, dua-dua ini kena jaga dalam Islam. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa antara amalan yang memberatkan timbangan kita di padang mahsyar, kita duk cari apa amalan yang kita buat boleh memberatkan timbangan kita di padang mahsyar. Paling berat amalan di atas timbangan di padang mahsyar ialah akhlak mulia. Akhlak mulia. Bahkan dalam hadis yang Nabi sebut, dalam sebuah hadis, dulu ya, hadis ini. Wa inna sahiba husnul khuluq. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia boleh mencapai kedudukan orang yang rajin salat dan berpuasa. Orang yang menjaga akhlak, dia boleh capai kedudukan orang yang rajin salat, orang yang rajin puasa, tapi dicapai kedudukan tersebut dengan berakhlak mulia. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya tamat, satu lagi saya nak sebut. Bila kita sebut tentang akhlak mulia ni, praktikalnya macam mana? Apa level paling rendah untuk seseorang itu kita kata dia ada akhlak yang mulia? Paling rendah sekali. Saya bila sebut satu ingat macam apa ceramah kat sini kan? Pernah kot kan? Ada siapa ingat? Paling rendah. Kita nak kata orang ini berakhlak mulia, paling rendah sekali apa dia?
Sebab akhlak mulia ni dia ada tingkat-tingkat dia, yang tertinggi sampai yang paling rendah sekali pun kan. Jangan jadi sebab keburukan orang lain. Kita jangan jadi punca orang lain dapat keburukan dengan sebab keburukan yang datang daripada dari kita. Maknanya akhlak mulia ni paling rendah, paling minimum ialah kita tahan diri kita daripada buat buruk kepada orang lain. Itu paling minimum. Tinggi daripada itu macam-macam lah kan. Bercakap benarnya, kemudian menolong orang lain, itu lagi tinggi lah. Lagi banyak yang kita buat, lagi tinggilah kedudukan kita dalam akhlak mulia. Tapi kalau kita tak boleh tolong orang, tak boleh buat kebaikan pada orang lain, jaga ni satu, jangan kita jadi punca orang lain ditimpa dengan keburukan, dengan sebab lidah kita, dengan sebab tangan kita, dengan sebab pandangan mata kita. Halang, jangan menyebabkan orang lain menjadi ataupun mendapat keburukan dengan sebab kita. Itu paling rendah. Kalau itu pun tak boleh buat, habis. Itu orang bagi apa? Dia punya bottom line, kata orang putih, paling bawah sekali. Tapi takkanlah itu yang kita nak buat. Kan Nabi kata akhlak mulia ni paling berat dekat timbangan amal soleh. Jadi kita nak lebih daripada itulah. Lebih daripada itu macam-macam lah kita boleh buat. Dengan bercakap dengan baik. Paling kurang Nabi kata apa? Senyum ke orang lain. La tahqiranna minal ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan kamu merendahkan perkara-perkara baik walaupun sekadar kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri, dengan bermanis muka. Paling kurang senyum. Tabassumuka fi wajhi akika sadaqah. Senyum kamu dekat wajah saudara kamu satu sedekah. Itu paling ringan lah. Walaupun sebenarnya senyum ni tak ringan bila kadang-kadang yang tertentu. Bermanis muka ni kita kata senang, tapi dia tak senang bila sampai satu keadaan. Jadi akhlak yang mulia ni sangat banyak tingkatan-tingkatan dia. Jadi kita janganlah sekadar orang kata apa, mencegah diri kita daripada buat buruk kepada orang lain. Kita pun carilah peluang supaya kita dapat nasib yang baik daripada perbuatan akhlak mulia ni. Kita bantu orang, bercakap benar, jujur, amanah. Nak sebut bab akhlak mulia ni, saya rasa ada kuliah khusus tentang akhlak mulia kan. Macam-macam yang kita boleh buat, kita buat selagi mana kita mampu, sebab pahalanya sangat berat pada timbangan amal soleh kita di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi para jemaah dirahmati Allah sekalian, saya kira cukup setakat itu, walaupun sebenarnya banyak lagi perkara yang disebutkan oleh para ulama, tetapi mudah-mudahan kita boleh faham hadis yang pendek ini. Walaupun pendek, tetapi wasiat dan pesanannya sangatlah besar untuk kita perhatikan dan beramal dengannya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Ada soalan kan? Oh, ada masa lagi punya. Patut saya tambah lagi kan? Tak salah Kalau tak ada, ada soalan? Tak ada lah. Semua faham dah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.